Tentera Laut Diraja Malaysia yang ketika ini tengah berusaha untuk mendapatkan kapal perang jenis Multirole Support Ship MRSS telah mendedahkan sedikit spesifikasi bagi kapal MRSS yang diperlukan, di mana seorang perwakilan Tentera Laut Diraja Malaysia mengatakan bahawa pihaknya masih menyelesaikan persyaratan terperinci untuk kapal MRSS ini. Kapal-kapal itu ditugaskan untuk menyediakan keupayaan pengangkutan laut untuk Angkatan Tentera Malaysia, menyokong operasi amfibia, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, tulis Naval News, di mana dengan letak geografi Malaysia yang terbagi dua, terpisahkan oleh Laut China Selatan, maka diperlukan platform seperti itu untuk bantuan logistik. Spesifikasi yang ditekankan pada kapal MRSS TLDM ialah panjang kira-kira 150 meter dan berat kira-kira 10,000 tan, di mana mengikut perancangan, terdapat dua kapal yang akan dibeli menggunakan peruntukan pada RMK-13, manakala kapal ketiga dan seterusnya pada RMK-14. Perolehan MRSS TLDM ini akan mempunyai implikasi strategik jangka panjang yang membentuk keupayaan pertahanan maritim negara untuk beberapa dekad yang akan datang.